seni dan perlawanan untuk menuju kemajuan. Sama ada Datin Rupawati bermaksud itu atau tidak dalam hal teori anjakan makna, kita memang boleh mengajakkan ke situ. Pernahkah kita mengukir prakarsa diri di atas peta hartanah, mengukur persegi dan tinggi kehebatan pintu dan tiang seri? Jadi dia bertanya kepada kita, adakah kita pernah memikirkan penujuan kita ke arah ketinggian? Saya pergi kepada sajak lain pula. Sajak Tanah Segenggam Ayah. Ini halaman 29 kalau dalam buku. Ini karya Hashim Yaakob, Profesor Hashim Yaakob. Ada dalam ni tidak? Tak nampak Kalau tak nampak, adakah bermakna tak ada? Okey. Jika Datin Rupawati tadi merupakan pejuang hartanah sekaligus penyair, Profesor Hashim Yaakob pula ialah tokoh pendidikan yang berupaya sehingga menjadi Naib Chancellor Universiti. Jadi itu dan kaitannya di sini ialah seorang pejuang hartanah menjadi penyair, itu seorang pendidik, bidang pula pergigian tapi menjadi penyair, menunjukkan bahawa puisi adalah untuk semua. Daya tarikan Tanah Segenggam Ayah terutamanya terletak pada kisah yang menjadi muatan karya ini. Ada kisah Hashim berkisah tentang suruhan seorang ayah agar tanah segempal dari kampung dimasukkan ke dalam telaga tempat anaknya merantau mencari ilmu. Kalau baca sajak tu, itulah makna dia, makna lapisan yang sebelum dianjak. Dia kata, anakku, bawa tanah ini segempal tanah dia, pergi ke tempat kau belajar, masukkan tanah ini dalam telaga dan hari-hari buat seperti ini. Kan? Kau sauklah. Sauk tu bahasa yang semua orang faham kan? Semua orang tahu, tak apalah, bahasa nasional lah, bukan bahasa sebelah kita kan? Kau sauklah